So, hari ni aku nak bawa korang suatu tempat yang aku ditugaskan untuk merekod cikgu-cikgu. Dan aku adalah ahli sidang redaksi. Kau tengok aku sampai paling awal lah kat sekolah tau. Nampak? Ada orang. Bapak lah seram tu. Tak orang. Hari ni aku plan nak ikut cikgu-cikgu sebab aku jadi cameraman lah sekarang cerita. Aku videographer. So aku nak record cikgu-cikgu semua. So hari ni journey aku macam tu je. Tak, aku sorang-sorang kat sekolah. Tak belakang aku padang. Gelap gila tu. Lepas tu kalau kau tengok kan, kau tengok sini macam mana aku record dekat sekolah time tak ada orang kan. Aku seorang je kan. Aku rasa cuak gila. Okay, terima kasih. So everything semua dah dibiayai, makan je. Tapi ada bertuhan juga kan aku ni. Aku tak payah bayar nak pergi trip. Aku just enjoy the trip and record cikgu-cikgu saja dengan aktiviti diorang. So tanpa melengahkan masa, so ni bas kita orang. Kita akan gerak dalam 3 bas, iaitu 3 bas tu penuhi dengan cikgu-cikgu. Ni nak rekod video. Okay, mesti nama cikgu ada ya. Okay, so ni klip aku. Yang pertama, aku akan rekod cikgu-cikgu dulu. Cikgu lambai semua aku rekod. Inilah dia behind scene dia. Aku boleh je. Nanti aku tunjuk kat korang macam mana hasil video aku yang aku kasih kat cikgu, okay? Stay tune sampai habis. Korang tengoklah aktiviti cikgu-cikgu ni macam mana. Buat aktiviti war crime lah, tu lah, inilah. Korang tengok sendiri. Tapi part ni paling aku takut. Cikgu suruh aku ambil video semua kan. Tapi masalahnya dia suruh aku dekat tepi-tepi batu. Aku takut kalau aku jatuh masuk dalam air ni, habis kamera aku. Sebab kamera ni bukan kamera aku, kamera bapa aku.